scout run dengan Ricky jalan untuk Malatra Endurance 2025. Satu grup patutnya 48. Ada pun flamingo. Kata kolam flamingo. Masuk balik travel road. Nasib baik sakit kaki lari dekat batu tadi. Ada monyet. Kat ujung tu macam taiko dia je. Assalamualaikum. Nampak tempat camping yang kita akan stay. Sini ada Flying Fox. Dia dekat sana tu. Jauh juga lalu atas tasik. Jalan pergi event 12 jam. Sekarang nak masuk pukul 7. Event start pukul 8 sampai 8 pagi. Ini macam tak ada semangat. Sebab first time tak pernah rasa. Penyesalan ni di dalam ini. Dia dah tutup lah. Tak bagi orang potong jalan. Aku dah kira dah. 1 minit to go. Abang Abang kita. Kembali sebelah kanan saya. When you return, please be 2, 1. All the best and good luck. Enjoy the run. Right. Okay. Laju lah. Lari perlahan, maintain heart rate bawah 14. Tunggu jap. Lap 3 baru gel pertama. Lap 5 baru separuh dah target. Lapar dah perut. Dah settle lap 6. Sekarang nak lap 7 tukar kasut. Jaga mata. Baru settle lap ke-8. Dah barai lah ni. Tukar kasut nombor 12 pula. Boleh masuk. Ok, settle dah. Malatra Endurance 2025. Sekarang nak angkut barang semua ni, balik pergi camping. Semangat sangat banyak bawa barang. Macam ni lah jadinya. Badan terkejut
tak buat long run langsung lebih 20 kilo, tiba-tiba kena buat at least 40 kilo lebih. Kita try lagi nanti next year, but banyak sikit lap, walaupun achieve minimum lap, kita nak buat lebih lah.